Walaupun aku orang sempurna, tapi aku lama tak mandi air laut. Betul lah orang cakap hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Kadang-kadang tu punya busy sampaikan tak sempat nak mandi laut dekat tempat sendiri. Padanlah dia punya terjun tu macam-macam. Sempatlah hari ni tim Yayasan Ikhlas meluangkan masa bermain di laut sempurna ni. Penat mandi kita makan buah. Buah tarap yang ada di Sabah, yang di negeri lain tidak. Inilah dia buah tarap, satu-satunya buah yang ada di Sabah. Bentuk macam durian, isi macam cempedak, tapi rasa macam manggis. Inilah uniknya buah tarap, satu-satunya yang ada di Sabah. Selepas penat bermain air, kami semua tim Yayasan Ikhlas bergerak ke sebuah pulau yang sangat cantik. Ini dia Pulau Sibangkat. Pulau yang mempunyai pasir-pasir yang halus, cantik macam ni. Tempat untuk kita santai makan, dan pulau yang pernah aku menceritakan tentang sejarahnya. Pulau ni adalah pulau persendirian tau. Cuma kali ni alhamdulillah sudah ada surau di Pulau Sibangkat ni. InsyaAllah nanti akan lengkap sepenuhnya, tapi dah boleh solat lah. Kemudian ada sekolah juga dekat sini. Dan kalau korang nak tahu tentang sejarah pulau ni, korang kena search tentang sejarah awal Islam di Pulau Sibangkat. Kalau berkunjung ke pulau ni, jangan lupa rasa air kelapa dia yang sedap. Dan kelapanya terlampau sedap. 2 biji lah hari ni. Jadi selesailah sudah volunteerism kami di Sabah. InsyaAllah nanti aku sambung lagi. Follow Yayasan Ikhlas, peduli, prihatin.